Kalau masak dia memang tak campur, memang tak campur minyak, dia tak campur apa-apa. Walaupun tengok sini memang dah lain dah. Ini dah diolah-olah ya. Hello, Assalamualaikum guys. Selamat pagi. Hari tu aku mengidam nak makan ikan lumik masak terung asam. Tapi barang-barang dia susah nak cari kecuali kalau korang pergi ke Pasar Borneo di Sri Kembangan. Korang waste je Pasar Borneo Sri Kembangan. Dia akan bawa korang direct kat sini. Tapi kat sini dia orang buka pukul 7 sampai pukul 11. Korang jangan datang lewat nanti habis. Barang-barang makan dia pun sini semua fresh. Korang boleh tengok kat sini sayur midin. Korang nak cari umai, korang nak cari buah terap, kat sini memang murah-murah barang-barang dia. So korang tak payah pergi sampai ke Sarawak, ke Sabah sana. Bini aku pun ambil kesempatan kat sini, dia beli pokok-pokok. Kat sini pun pokok-pokok dia pun murah. Okey, kat sini lauk, kalau korang malas nak masak, kat sini ada hidangkan lauk. Ni aku tapau ikan bilis sambal dia. Ada sayur midin, ada sayur pakcuk paku, ada umai. Ni umai dia pakai umai ikan dori. Kita orang pun pusing kita jumpa ikan lumik, salai. Nanti ni pun bagi tahu kita cara-cara buat terung asam pun ada yang jual bakul, ada yang jual asing. Korang boleh pilih. Sambil-sambil tu kita orang belilah mi kolok viral ni. Dia pedas sikit. Kalau korang nak beli kek lapis, latuk-latuk semua ada. Yang tak ada semua buah dabai je. Aduh, sedihnya.